Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robozeta di YouTube. Warga Zetania semakin aktif beriadah sekarang ini. Bagus. Wah, seronok betul mereka-mereka ini bermain pimpong. Begitu bersemangat kesukanan. Tengah musim pimpong agaknya kali ini. Itu nampak macam permainan pimpong. Tapi lain macam pula gayanya. Seperti dijadikan gaya bebas. Menarik. Warga Zetania memang kreatif. Dahsyat kau hari ni. Tak dapat aku nak kekalkan rekod semalam. Seronoklah main kali ni. Lepas ni, kita ajak kawan-kawan lain main sama. Makin hari makin panas hati aku tengok penduduk Zetania ni. Macam mana dia boleh gembira selepas kalah? Biar saya hapuskan mereka semua, bos. Tak perlu. Aku ada peranan lain untuk kau di dalam menjayakan agenda aku kali ini. Apalah gunanya lagi aku tinggal di sini? Asyik kecewakan harapan bos. Baik aku pergi bawa diri. Bos dah tak perlukan aku lagi. Siapalah aku di dunia ini? Jangkul! Jangan terkejut saya, bos. Ada apa, bos? Jangkul! Aku dah transmisikan segala data dan maklumat tentang raksasa terbaru aku. Cepat ciptakan raksasa tersebut dan serang Zetania. Baik, bos. Yahoo! Bos perlukan aku. Pergi! Porak-porandakan seluruh Zetania bersama aktiviti riadah mereka. Dan kalahkan Robozeta. Awak tak nak berlatih ke, Bebop? Kejap. Sikit lagi nak base level ni. Nanti kalau rekod rampak nanti. Tidak. Habis bateri lah pula. Kenapa ni? Awak tak mulakan latihan ke, Bebop? Sampai habis bateri dibuatnya. Ingatkan nak main sekejap je tadi. Tiba-tiba pula jadi lama. Tapi tadi kan Ellie dah suruh berhenti main.
Aduh, Eli. Kalau tak ada tegur tu, mau minggu depan baru berhenti main. Wah, Sedap pula aku menambah ya. awak kena pandai bahagikan masa, Bebop. Kita kena bersiap sedia sebelum Omega datang menyerang. Maaf, Rico. Mari, sambung berlatih. Rico. Boleh saya keluar sekejap? Nak jas. Hai, okey, jangan lambat. Pula, mana datang bola lain ni? Aduh, siapa punya kerja ni? Apa ni? Pembuli! Kecemasan! Robo Zeta berkumpul di bilik kawalan sekarang. Siap sedia, Robo Zeta. Nampaknya Omega telah menghantar raksasa terbarunya. Mana Bebop? Maaf. Mana raksasanya? Raksasa ini telah mengganggu keamanan di Zetanya dan menyebabkan kecederaan kepada penduduk Zetanya yang sedang beriadah. Kalau ditengokkan pada kecederaan orang awam ni, Raksasa ni berkuasa permainan pingpong. Hati-hati semua. Raksasa ni bukan seperti raksasa yang kita pernah hadapi sebelum ni. Tambahan, kita tiada maklumat lengkap tentang gelanggang perlawanan yang dikatakan oleh Omega tu. awak tak apa-apa ke Bebop? Letih semacam je ni. Tak ada apa-apa lah Zeno. Tak cukup tidur kot. Ini mesti sebab kerap main game ni kan? Saya perlukan kamu semua untuk fokus cari dan kalahkan raksasa tersebut. Saya akan cuba dapatkan lebih banyak maklumat tentang raksasa ni untuk membantu kamu. Jom kawan-kawan, masa untuk kita beraksi. Robo Zeta, wow! Robo Zeta dibawa ke hangar kenderaan. Sedia untuk pelancaran. Zeta Speeder diaktifkan. Zeta Rammer diaktifkan. Zeta Tank diaktifkan. Zeta Hover diaktifkan. Zeta Jet diaktifkan. Laluan keluar sedia. Dewi Rayadi nanti telah tiba. Sekarang kau akan menghadap kami pula. Jomlah kalau nak lawan sangat. Kami sahut cabaran Omega. Siap sedialah raksasa durjana. Mari mulakan. Kita dekat mana ni? Kita seakan berada di dimensi lain. Tepat sekali. Selamat datang ke dimensi gelanggang Omega.
Gelanggang Omega? Memperkenalkan pemain yang mewakili pihak aku, Black Chopper. Dan pengadil kita, Jingo! korang semua sekarang berada di dalam dimensi ciptaan aku. Hanya aku saja yang berkuasa mengawal peraturan di sini. Zeno pun tak dapat dihubungi. Ini bukan dimensi sembarangan ni. Cabaran apa yang kau nak buat ni, Omega? Seperti yang aku dah beritahu sebelum ini, aku ingin mencabar korang untuk beradu kekuatan dalam permainan. Pingpong? Tepat sekali. Peraturannya mudah saja. Hanya pemain yang dipilih saja yang dibenarkan masuk ke dalam kawasan gelanggang. Pemain perlu mengalahkan pihak lawan di dalam permainan yang aku tentukan, hingga pihak lawan tak mampu lagi untuk meneruskan permainan. Cis, ini dah bukan macam bersukan. Dan ahli Robozeta yang kalah akan aku rekrut menjadi pengikut aku. Pemain yang akan berhadapan dengan Black Chopper ialah kau. Apa? Sudah. Bolehkah Bebop menang ni? Dah lah selalu ponting latihan. Habislah. Ellie dah selalu pesan jangan shake my game aja. Jangan risaukan kawan. Saya akan kalahkan dia. Saya dapat rasakan mereka takkan main secara adil. Jangan risau. Bebop panjang akal orangnya. Saya yakin dia boleh hadapi Black Chopper. Jengo, pastikan kemenangan jatuh ke tangan aku. Perlawanan pingpong akan dimulakan. Black Chopper menentang Bebop. Memang mantaplah rancangan bos. Kali ini Robozeta takkan menang kerana mereka tidak dapat lagi bekerjasama dan Zeno tiada di sisi untuk membantu mereka. Apa pasal ada kuasa pelik pula ni? Jingo, takkan biar je. Tak adil tu. Kawan baik yang kami kenal akan utamakan keadilan dan takkan biarkan kejahatan berleluasa. Aku bukan kawan kau. Teruskan permainan. Sabar Bebop. Cuba ikut rentak dia. Baiklah. Aku tahu macam mana nak ada cara permainan yang tak adil ni. Hia! Hia! Wah! Rasakan ni! Berjayalah Bebop! Berani kau cederakan aku? Takut ke? Takkan nak menyerah dah. Bebop, awak tak apa-apa ke? Kurang betul aku dengan si Kapten ni. Dia dah mula lemah. Cepat selesaikan perlawanan. Baik, bos. Tempoh masa permainan hampir tamat. Sekarang adalah pusingan penentuan.
mula! Terimalah hikmat taufan Pam. Ha, tu dia! Hikmat pukulan pimpong ketepatan jitu! Ya! Tak guna. Cikgu, balik ke markas sekarang. Awak tak apa-apa? Mana Jenggu? Robozeta! Akhirnya dapat juga hubungi kamu. Kamu semua tak apa-apa ke? Kami okey. Bipop dah berjaya kalahkan raksasa. Memang yaulah Bipop. Baiklah, masa untuk serangan istimewa kamu. Ku seru kuasa Zeta. Zeta Blaster. Ha! Teleportasi kapsul Zeta 100% diterima. Robo Zeta sekarang. Baik. Zeta Blaster bertukar. 2 laser. Plasma point. Zeta Blaster bertukar. X Blaster. X Shot. Zeta Blaster bertukar. Buff Blaster Hyper Beam. Betanizer. Lightning Slash. Zeta Blaster bertukar. Robo Hammer. Robo Smash. Robo Zetas bersedia untuk serangan serentak. Sedia. Zeta Beam. Tak mungkin. Oh yeah. Cheese! Macam mana Black Chopper boleh kalah 1 lawan 1? Jangan risau bos. Black Chopper kecil yang kalah. Dia orang tak rasa kekuatan Black Chopper kaiju lagi. Robo Zeta, cepat ke kenderaan kita. Baik. Robo Zeta, sedia. Sedia. Kuasa gabungan. Robot diaktifkan. Zeta Rema bertukar. Zeta Hover bertukar. Zeta Dash bertukar. Zeta Tank bertukar. Zeta Speeder bertukar. Zeta Rema bergabung. Zeta Dash bergabung. Zeta Tank bergabung. Zeta Speeder bergabung. Robot gabungan 100%. Sedia. Robo Zeta, serang! Rasakan temparan Pimpong.
gesin telinga aku kena tempeleng. Mai, bola pimpong dia dah jadi bom pula. Jangan menyerah. Sekali lagi. Sekarang rasakan pula pukulan angin taufan aku. Kita mesti sasarkan serangan pada senjata dia. Baiklah. Ku seru kuasa Zeta. Datanglah. Zeta Super Saber. Ayo, bersama-sama. Zeta Flash. Sekarang peluang kita. Siap sedia. Sedia. Jangan marah, bos. Lain kali boleh cuba lagi. Siaplah korang, Robo Zeta. Permainan kita tidak berakhir di sini. Aku akan pastikan hari kemenangan aku akan tiba juga. Licik betul Omega. Dia cuba untuk meruntuhkan semangat sepasukan kamu dengan memisahkan kamu dari berlawan dalam kumpulan. Dahlah peraturan perlawanan semua tak adil dan memihak pada dia saja. Tapi Omega silap besar. Semangat lawan Robo Zeta tetap membara walau bersendirian. Mantaplah Bebop masa lawan dengan raksasa tu. Tak sangka Bebop pandai main pingpong. Ingatkan pada main game je. Ya, saya lihat awak ni selalu sangat main game sampai kurang berlatih. Risau kami masa awak dipilih untuk berlawan tau. Tapi kan Bebop, apa rahsia awak pandai main pingpong? Itulah korang tak tahu. Sebenarnya game yang saya selalu main tu game pingpong. Oh. Segala strategi dan cara bermain semua saya belajar dari situ. Oh, ada juga faedahnya ya. Saya faham kamu semua risaukan saya. Baiklah, untuk buktikan yang saya tak ketagihan main game, mulai hari ini saya akan kurangkan main video game. Baguslah tu. Sebagai bukti, awak dilarang untuk bermain video game selama sebulan. Sebulan? Ya, betul.